Tahu tak, sebelum wujudnya Majlis Raja-Raja, dah ada satu persidangan penting yang dikenali sebagai Durbar. Durbar ni sebenarnya perjumpaan antara Raja-Raja Melayu dengan pihak British. Ia merupakan asas kepada pembentukan Majlis Raja-Raja yang kita kenal hari ini. Mesyuarat Durbar pertama berlangsung pada Julai 1897 di Kuala Kangsar, Perak, menghimpunkan raja-raja dan pembesar Melayu untuk bincangkan hal ehwal agama, adat istiadat dan perkara penting tentang orang Melayu. Menariknya, pegawai-pegawai British pun turut hadir dalam mesyuarat tu. Kewujudan Durbar ni jadi simbol kesetiaan dan perpaduan antara raja dan rakyat seiring dengan prinsip rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ini sejarah 1 minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik. Jumpa lagi.